Sebelum ni aku dah pernah mendaki di Bukit Dinding Wangsa Maju, tapi aku ambil laluan yang Kazumi Otai. Kata orang-orang kalau mau lebih ekstrim, lebih memenatkan, ambil laluan mini tahan. Jadi hari ni aku dah siapkan energi yang penuh untuk naik ke mini tahan. Total dia punya laluan adalah 7.2 km. Memang jauh guys, dan laluan dia memang ekstrim. Baru je kita masuk dah dihidangkan dengan mendaki yang sangat-sangat tajam tau. Aku mulakan pendakian hari ni daripada jam 11 pagi. And then ada yang bilang sih untuk habiskan 7.2 km laluan mini tahan ni, ada yang 3 jam, ada yang 4 jam, ada yang 5 jam, ada yang bilang sampai 6 jam. Yang 6 jam tu aku tak pasti lah, mungkin santai-santai lah. Setelah beberapa jam pendakian, kita sampai di atas bukit macam ni. Bisa tengok, nampak tak, ini macam bandar daripada Wangsa Maju Gombak. Dekat sana tu kalau korang perasan ada Bukit Tabur kalau tak silap. Ada yang tahu tak ini buah apa? Samalah, aku pun tak tahu sebenarnya. Tapi ini adalah alasan kenapa aku suka pergi tempat-tempat macam ni. Aku bisa tengok buah-buah yang jarang aku nampak, ataupun yang tak pernah aku nampak, bunga, ataupun pokok-pokok besar yang fresh kalau kita pandang. Setelah beberapa jam pendakian, finally kita sampai dekat emergency exit. Yang ini sebenarnya digunakan kalau katakan korang dah tak mampu, dah tak larat lagi mau teruskan perjalanan, okay, boleh keluar ikut laluan sini. Ini tepi jalan raya lah. Kali ini aku tak akan keluar ikut laluan emergency exit kerana aku masih lagi tahan, okey. Yang ini adalah pokok yang famous dekat mini tahan ni guys. Selalunya orang akan ambil gambar dekat sini. Okey, next kita pergi lagi terus dan finally kita sampai dekat laluan purple. Maknanya kita dah hampir keluar dah. Okey, and then kita jumpa laluan yang besar ataupun jalan yang besar macam tu. Dekat sini korang nampak tak? Ada berapa signboard untuk jenis-jenis ular. Okey, so kena berhati-hati jugalah kalau katakan korang pergi hiking dekat mana-mana tempat, kena berhati-hati. Dan finally kita siap juga untuk hari ini. 7.2 km kita sudah tawan untuk mini tahan. Kalau aku sudah pergi, korang bila lagi nak pergi dekat sini, korang kena try tahu. Laluan ni sesuai siapa-siapa yang nak training, nak naik gunung tu kan, korang pergi dulu kat sini. Okay, right? Bye-bye korang semua. Okay, by the way, aku jumpa dekat sini buah tarap. Tapi yang buah tarap yang aku jumpa ni, dia tak ada isi. Sama ada dia memang masih muda jatuh atau macam mana. Tapi dekat Bukit Dinding ini korang ada banyak pokok tarap tau. Selalunya pokok tarap kan kita jumpa dekat Borneo kan, tapi dekat sini ada.